Simple je Abang Yusri cakap. Jadilah Yusri KRU. Okey, saya Arif Faisal memegang watak, dua watak sebagai Haikal dan juga Isa. Saya cerita pasal Haikal dululah sebab Haikal adalah watak yang first sekali bila saya masuk set saya kena bawa. Haikal ni orangnya yang nerdy macam tu, and also dia macam a bit clumsy. Dia ada macam ni, dia ada karakter yang cute lah saya rasa yang saya cuba terapkan sebagai Haikal ni. Walaupun dia nerd tapi ada sisi yang orang tengok macam oh cute lah, something like that lah. Isa sangat kontra, jauh beza dia dengan Haikal lah. Isa memang seorang rockstar, rebellious. Dia ni sebenarnya dia tak nak buat apa yang dia nak tu. So dia saja create that character untuk nampakkan diri dia poyo. So Isa ni untuk saya dia poyo yang rugged. Macam tu lah. Sebab okay, mungkin ada yang tak tahu saya dulunya pelakon dan saya dah lama tak berlakon. So ini antara comeback saya dan ini adalah first project saya untuk series lah berlakon. Momentum tu, touch tu of course lah kita macam hilang sikit. So bila nak dapat that momentum tu, di awalnya nak bawa Haikal sahaja pun, 2 minggu awal tu Haikal je all the way. Minggu pertama tu everyday saya balik rumah saya menangis. Sebab saya rasa saya tak boleh buat. So tiap-tiap malam saya ambil inisiatif untuk, macam besok saya dah tahu ada scene apa, saya akan praktis lah. Nak jadi cerita pula, Timidon datang rumah saya, tidur 2 hari untuk nak train saya, macam nak bagi saya like lock in jadi Haikal dulu. Tetapi bila saya dah start bawa watak Isa, yang macam mana rambut saya semua macam ni sekarang ni, sangat kontra lah. 2 hari pertama tu saya banyak sit down dengan Abang Yusri lah. Simple je Abang Yusri cakap, jadilah Yusri KRU. Dia cakap macam tu, sebab Yusri KRU sangat misteri and nonchalant lah. So itulah elemen yang saya terapkan untuk watak Isa pula. So itu yang macam mana saya differentiatekan dua watak tu lah. Mungkin yang mengetahui tu, saya sebenarnya kalau tak ada Alpha, saya nakkan sebuah rock band lah. Impian saya tu nak jadi rockstar lah, macam Freddie Mercury, macam Steven Tyler. Itu yang saya punya reference dari saya kecil, macam oh bila aku dah besar, kalau Malaysia tu macam Hakim Magistrate. Itu yang saya nak. Dan genre of course rock. Ni saya nak ajak korang semua untuk support cerita 1-2 dia ni, kerana ini adalah saya rasa dia sangat dekat dengan diri saya. Saya rasa saya berlakon cerita ni dia macam daily life saya. Kalau saya dengan Alpha pun, apa-apa scene yang dalam ni dia berlaku di dunia reality pun. Untuk korang yang curious, especially Alpha Night lah, yang korang tengok kita punya macam dreams unlock lah, before day semua. Dalam cerita ni dia tunjuk macam mana susahnya nak form satu band ni, macam mana nak menyatukan. Itulah liku-liku yang saya nak ajak korang semua untuk tengok macam mana rival ni berjaya. Hai, Assalamualaikum. Saya Arif Faisal memegang watak sebagai Haikal dan Isa. Jangan lupa untuk saksikan drama 1-2 dia hanya di View. Malam ini